diasaskan oleh nenek saya, Hajah Cik Minah bin Haji Omar. Cik Minah pun belajar tenunan songket ni daripada mak dia. Dari apa yang diceritakan oleh mak saya, nenek dulu memang susah lah juga cara tenun songket ni. Pada masa dahulu, songket ni hanya digunakan oleh kerabat-kerabat dan orang atasan istana je lah. Tapi sekarang ni, songket ni menjadi pakaian bagi segenap lapisan. Songket ni boleh dipakai oleh mana-mana bangsa. Dengan memakai itu kita akan lebih merasa bangga dengan pakaian, dengan craft tradisional kita lah.